Orang tanya saya, Ustaz, kalau ngajak pasal apa Ustaz tu tak teriak? Sebab saya orang jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan orang baik. Saya sebab saya orang jahat. Kadang-kadang saya tanya diri saya sendiri, maukah Allah ampunkan dosa aku? Maukah Allah ampunkan dosa aku? Kesilapan aku, kejahatan aku. Saya pernah tanya tuan-tuan diri saya, tapi saya pujuk diri saya, tuan-tuan. Saya kata, Ahmad Rizam, rahmat Allah ni luah. Saya minta dengan Allah, ya Allah, kalau aku tak boleh masuk syurga, aku duduk depan pintu pun tak apa. Cuma saya tak mampu untuk masuk neraka Allah. Walaupun aku tak boleh nak dapat nikmat syurga, saya dapat tengok ahli syurga pun jadilah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan, walaupun kita ni bukan orang baik, tetapi janganlah kita bosan untuk berbuat baik. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melihat hamba-Nya. Kita jatuh dan bangun dengan kejahatan, kita jatuh buat jahat, jangan terus jatuh, khususnya anak-anak muda. Kami telah melalui zaman muda seperti mana kalian. Kami rasa ingin berpatah balik untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi perkara itu tidak mungkin berlaku pada hidup kami kerana umur kami berada pada umur kematian. Kami yang berumur ini berharap agar Allah terima seluruh amal ibadat kami, walaupun sisa-sisa amalan yang kita mampu buat.